Bang, daripada jauh tadi saya tengok berasap-rasap kat belakang tu. Apa tu? Abang jual apa? Sini ada bihun sup. Sini macam-macam ada menu-menu kat sini. Macam saya, menu saya bihun sup, ayam, daging, keting. Oh, yang ini abang nak buat ni apa? Ni nak buat Menunya? bihun sup ayam. Kan? Nak ayam ni kena bagi ayam lah kan? Tak kena bagi apa daging pula kan? Dia harga ramah sini. Harga ramah berapa ringgit tu bang? Baru RM5. Kalau kat luar tu tak dapat RM5. Oh, banyak. Banyak Juga isi ayam tu. Kalau kita berniaga sambil bersedekah orang kata. Lepas tu letak apa lagi bang? Tak lagi kat sayur. Dia simple je bihun sup ni. Janji rasa dia tu. Ada sos dia bang? Ya, ada. Ini kuah dia. Ada perut. Ada daging. Resepi sendiri ke bang? Bisnes ni. Bisnes ni orang kata apa turun-temurun lah. Turun-temurun dari arwah bapak lah. Ada sambutan dekat sini bang, okey tak? Sambutan sini Alhamdulillah hari pertama okey. Hari kedua pun okey. Cuma hari ketiga ya cuaca tak menginjin sikit sebab cuaca hujan sian. Tapi insyaAllah lah mungkin awal lagi kan. Bagi ramai lah, minta bagi ramai datang lah sini support. My cek, oi my cek ma.